Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi, hari ini aku nak berkongsi berkenaan dengan Cargo Container Slim Light Pro, lampu yang premium. Okey, kapasiti bateri dia adalah 10,000 mAh. So dia boleh tahan dalam lebih kurang 9 jam, bergantung pada mode yang kita pakai. Okey, dia ada hook untuk kita gantung dia. Dia adjustable sehingga 90 darjah. So kalau kita nak letak atas meja boleh, dan di bawah tu ada mount untuk kita letak dekat kita punya tripod, mana-mana lah yang kita nak letak dia. Okay, ini mode yang pertama adalah warm. Agak cerah juga ni. So dalam kemah ni sesuai. So dia ada indikator bateri dekat atas. Kita boleh check berapa yang masih tinggal. Mode yang seterusnya ni adalah warm dan juga bright. Dia akan campur dua-dua kombinasi cahaya ni lah. Okay, untuk mode yang terakhir ni adalah bright, lampu putih sahaja. Jadi kita ada 3 pilihan warna, dan setiap cahaya tu kita boleh adjust dia punya kecerahan dan kemalapan yang kita nak lah. Kalau boleh tengok daripada tepi ni, lampu dia ni dia macam curve sikit, so dia mengembang tau. Jadi dia tak tertumpu kepada satu bahagian saja. So jadi dia akan cerah itu kalau kita gantung kat atas, dia akan mengembang lah. Okey, ni mode yang paling malap sekali. Kemudian boleh adjust dia, tekan je lama-lama, dia akan cerah. Mode paling tinggi. Okey, ini adalah bright, lampu putih lah, boleh adjust juga. Ini paling malap lah kata. Ada beberapa mode yang kita boleh pilih ikut kesesuaian kita lah. Okey, dekat sini dia ada dia menggunakan USB Type-C untuk charge. Jadi kalau charge dia lebih kurang untuk full daripada kosong, lebih kurang 4 jam juga, 4 jam setengah ambil masa daripada kosong hingga full. Untuk penggunaan dia boleh tahan sampai 9 jam, tapi dia bergantung kepada mode apa yang kita pilih. Kalau kita pilih yang cerah tu mungkin kurang sikit. Lampu ni juga dia waterproof, IP67. So LED color temperature dia 300K, 4500K dan juga 6500K. Okey, sampai sini dulu perkongsian aku. Kalau nak dapatkan lampu ni, kau boleh klik link kat bawah. Bye bye.